Orang-orang Rawang, korang tak payah pergi jauh dah sebab kat tempat korang dah ada patin tempoyak yang memang sedap. Malah lauk-lauk kampung yang lain pun memang banyak ya. Nak tahu dekat mana? Jom temain akunya. Disebabkan ada banyak lauk, ini apa je yang nak ambil. Antaranya patin tempoyak dorang nak ambil kepala dengan ekor. Kalau korang macam jenis suka ikan patin, korang ambil je seekor terus. Dapatlah ikan perkasap lampam macam ni. Ikan dia tu tak ada bau tanah, tak ada bau hanyir ke apa ke. Memang sedap. Cuma kuah dia tak adalah nampak macam pekat likat, tapi rasa masam pedas daripada tempoyak tu ada tau. Bukan patin tempoyak je ada. Ni udang galah tempoyak pun ada. Udang dia pun 3 ketul agak besar agak lah. And dia letak petai. Udang galah goreng kunyit pun ada kalau korang macam tak tahan pedas kan. Yang ni pula pais patin temelur. Sebab tu yang nak cakap korang tak payah pergi jauh-jauh dah. Kat sini semua ada. Patin tempoyak yang berkuah pun ada, yang jenis bakar pun ada. And then ambil kulit sisir salai lomak, pucuk ubi salai lomak. Dan yang ini of course kena ambil daging salai masak lomak. Tengok warna dia pun pekat weh. Kunyah masak lomak ni of course kena kunyah dengan ulat-ulaman. Ulat-ulat kampung dia memang banyak, korang boleh tengok sendiri. And then sambal dia pun ada banyak pilihan, tapi Aina paling suka masak lomak makan dengan sambal tempoyak macam ni. Untuk air korang kena layan diri tau. 1 gelas besar macam ni RM3.5. So orang-orang Rawang tak payah pergi jauh-jauh dah. Datang sini je. Okey? Jangan lupa tau. Memang marem weh.